Soal Nurul Izzah di pejabat, memang saya minta dia, pelawar dia untuk membantu saya sebagai penasihat di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Tapi saya tidak membayar apa-apa allowance kepada dia. Satu demi satu, reformasi yang dijanjikan oleh Anwar Ibrahim nampaknya seperti digagalkan oleh dirinya sendiri. Laungan reformasi yang berhantu waktu 1998 dahulu nampaknya kini tinggal hantu je lah. Dulu cakap Perdana Menteri dan Menteri Keuangan tak boleh orang yang sama, tapi dia juga yang bolot dua-dua. Walaupun Tun M, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri dah tolong reformasi kan, sekarang ni dia bubuh anak dia sendiri sebagai penasihat ekonomi dan keuangan. Cukuplah PKR yang digelar parti anak beranak. Takkan kerajaan pun nak macam tu juga. Sampaikan penganalisis politik seperti Dr. Muhammad Taufik Yaakob pun kata PKR mengamalkan nepotisme. Kerajaan perpaduan anak beranak Anwar. Tak hairanlah kenapa Anwar pernah disebutkan bahawa dia mengamalkan politik pecah belah, nepotisme, kronisme oleh bekas ahli parlimen PKR. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara pula berpendapat bahawa apa yang dilakukan oleh Anwar itu bertentangan dengan desakannya sebelum ini tentang urus takbir yang baik yang menghalang amalan nepotisme. Katanya orang ramai akan melihat Anwar cuba membantu karier politik Nurul Izzah selepas anaknya itu gagal mempertahankan kerusi tradisi keluarganya iaitu Parlimen Pematang Pauh. Pusat Pendidikan Pasaran CME berkata walaupun kelayakan dari segi kepakaran tidak diperlukan dalam peranan politik, ia perlu bagi penasihat dan kaunselor. CME berkata walaupun Nurul Izzah adalah penasihat Perdana Menteri secara pro bono, mendapatkan penasihat yang tidak berkelayakan adalah dasar yang tidak baik. Dasar buruk walaupun dipandu dengan niat yang baik boleh merosakkan negara, kata Ketua Pegawai Eksekutif CME Camerlo Felito. Menariknya, Nurul Izzah pernah menyatakan supaya tidak memberikan dana atau kontrak kepada individu yang tergolong dalam ahli keluarga supaya tidak mengamalkan amalan nepotisme. Memang kerajaan anak beranak Anwar betul lah. Jadi kami berpandangan bahawa reformasi yang dilaungkan oleh Anwar dah pun mati semangat dan pelaksanaannya. Kami pun nak cadangkan satu benda lagi. Alang-alang Nurul Izzah tak dibayar untuk bagi nasihat, duduk je lah kat rumah tu. Dia boleh bagi nasihat dekat rumah je lah kot. Buat penat je ulang alik pejabat kan. Fans Anwar jangan marah. Benda betul.